Hari ini saya akan basuh kain yang mempunyai banyak tumpuk warna ni menggunakan stain remover daripada Soluzin. Apa yang menarik dengan stain remover ni, dia juga boleh tanggalkan minyak yang melekat dekat pakaian. Segala daki-daki yang melekat dekat pakaian dan lain-lain, hampa boleh try tengok Soluzin stain remover ini. Cara penggunaannya pun memang sangat mudah sebab dia bagi sukatan. So korang bolehlah pilih sukatan untuk membasuh pakaian dan lain-lain. Sekarang ni saya akan tuang air panas ke dalam bekas ini. Okey, hampa tengoklah, bila tuang air panas, ni dia punya kesan dia menggunakan stain remover. Dan kemudian hampa biarlah selama 15 hingga 30 minit supaya stain remover ni larut. Takkan tak padu guys. Hampa tengok, memang padu kot. Daripada air putih menjadi air bertukar warna. Okey, jom kita tengok hasil dia, menjadi ataupun tak. Okey, dah berus kan? Jom kita tengok hasil dia. Wow, memang terbaik lah sabun stain remover daripada Soluzin ni. Apa dia keluar kan? Tumpuk-tumpuk warna yang degil dekat kain ni, memang clear habis. Okey, kalau hampa sedang mencari sabun stain remover yang manakah berkesan, okey, saya syorkan Soluzin stain remover ni memang terbaik. Hampa boleh check out dekat beg kuning.